Hello, Assalamualaikum. Aku perasan kipas ni viral dekat internet kan, kat Twitter ada, dekat Shopee ada. So aku tengok kipas ni viral. Yang menarik perhatian aku untuk beli kipas ni adalah dari segi design dia macam ni. Okay, so nama brand ni adalah Godojok. Daripada series apa ni? Daripada model GFS 008. Macam ni. Okay. So daripada review kat internet, kipas ni agak berbaloi untuk dibeli kerana kualiti dan rasa kalau pegang pun memang rasa-rasa keras lah. Rasa-rasa berkualiti, tough dan tahan lama. So aku pun beli. Jom kita tengok kipas tu. So kipas yang dimasukkan adalah ni. Korang tengok So pada brand apa yang aku masukkan? Godojok. So kipas yang dimasukkan macam ni. So kalau kat gambar kotak dia ada tulis ni Desktop High Speed Silent Fan. So kipas dia macam ni, korang tengok. Okey, korang tengok betul. Depan dia macam ni. So tepi dia macam ni. Dan belakang dia macam ni. Okey. Belakang dia macam ni lah. Okey, korang nampak? Okey, so ada tulis ni, Godojok. So kipas ni dia macam ni sahaja. Kalau kau tengok overview kipas ni macam ni je. So tempat cas kat mana? Tempat cas ni dekat belakang ni. Okey, dia pakai USB Type-C. Okey, kat sini tempat cas dia. Okey. Okey, kipas dia turn on macam mana? Simple. Korang tengok kipas ni ada bilah kat sini kan. So dekat button ni cuma ada atas ni. Button power dan button untuk speed lagi laju dan rendahkan speed. Okey, so kita turn on power dia, kita tekan lama sikit lah. Aku tekan lama sikit. Okey, korang tengok. Aku tekan. Okey, dia jadi macam tu. Kat button ni korang boleh tekan lagi untuk tukar lampu. Aku tekan lagi lampu dia jadi warna hijau. Aku tekan lagi warna merah, aku tekan lagi jadi warna biru, tekan lagi warna hijau, tekan lagi warna ungu, tekan lagi jadi color yang warna-warni jadi So speed kipas dia kalau kau tengok satu, kat sini aku tekan button untuk speed lah. Kalau aku tekan dia akan naik setiap 20. Aku tekan sekali jadi 20. Tekan sekali lagi jadi 40. Tekan lagi jadi 60, tekan lagi jadi 80, tekan lagi jadi 100. Okey, kipas dia memang kuat. Kipas dia memang kuat dan laju. Tetapi yang aku nak highlightkan ni, walaupun kipas dia laju 100, memang aku rasa kipas ni kuat. Kan? Tapi yang penting, dia tulis apa ni? Desktop High Speed Silent Fan. Iaitu kipas yang laju tapi dalam masa yang sama dia bunyi senyap. So kipas ni memang laju. Aku cakap betul-betul, dalam masa sama memang bunyi senyap, tak bising. Mungkin ada dengar sikit lah, tapi kipas ni antara yang senyap lah. Jujur aku cakap kipas ni senyap. Angin kuat, memang kuat. So, macam mana aku nak buktikan kuat? So ni beg sekolah anak aku, korang tengok bawah ni ada macam tali beg kan. Tali beg ni keras lah, dia bukannya lembut macam apa, macam kertas kan. So yang ni aku lalukan ke depan ni, korang tengok sendiri. Dia memang kuat, nampak? Memang kuat. Kan? Kau nampak sendiri. Okay. So yang ni memang laju, dalam masa yang sama dia senyap. Aku nak slowkan sikit dia punya speed, maka turun. Okay, kat sini kepala dia memang boleh macam ni Boleh macam ni, boleh naik atas, boleh setting. Okay, terpulang kurang lah kan. So apa yang aku boleh cakap pasal kipas ni adalah dia macam ni. Kipas ni kecil tapi power. Kipas Godojok series GFS 008 boleh bagi angin yang kuat, okay? Dalam masa yang sama senyap, bergaya dan tahan lama. Memang tahan lama keras. Aku tak tipu. Ni boleh guna kat mana? Kipas ni aku boleh cakap kipas ni kipas meja modern dengan motor brushless senyap. Tahap kelajuan ada sampai 100, ikut keselesaan korang. Rekaan, kompak dan elegan, sesuai untuk meja kerja, bilik tidur ataupun ruang belajar. So dengan bateri dia ada banyak 4000 mAh. Kipas ni boleh beroperasi sampai 5 jam tanpa wire. So maknanya kalau bateri dia penuh kan, yang ni boleh beroperasi sampai 5 jam, tak ada masalah. So sokongan Type-C fast charging, ada paparan, so ada paparan LED kan, menjadikan kipas ni nampak cantik lah. So kalau korang berminat dengan kipas Godojok daripada model GFS 008 yang macam ni kan, korang boleh klik link yang diberikan. Okay, bye.